Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'duh. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa khabar pagi ni? Pagi ni tuan-tuan, kita akan sambung siri Tadabbur Kontot yang ke-479. Tadabbur Kontot 479 masih lagi membicarakan tentang tema mendirikan rumah tangga. Jom kita recall apa kita bincang sebelum ini tentang tema mendirikan rumah tangga. Pertama, usahakan untuk mendirikan rumah tangga dan mudahkan urusan orang mendirikan rumah tangga. Yang kedua, rumah tangga didirikan dengan perlaburan harta. Yang ketiga, rumah tangga didirikan dengan pengorbanan harta. Dan yang keempat adalah perkara hari ini. Tuan-tuan, hari ini minta tuan-tuan tolong komen kat bawah rujukan kita hari ini. Kita rujuk surah Tahrim, surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat 6 dan 7 insya-Allah. Komen di bawah tuan-tuan. Surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat 6 dan 7 insya-Allah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan, untuk lelaki masuk ke rumah tangga menjadi suami, dan jangka masa yang sedikit panjang, suami tersebut akan upgrade jadi bapa. Maka tuan-tuan, manusia yang masuk ke alam rumah tangga untuk suami, untuk lelaki, pertama mesti ada mentaliti menjadi suami. Yang kedua, kena ada mentaliti bersedia untuk menjadi bapa bila sampai pada waktunya. Untuk menjadi suami dan menjadi bapa, perlaburan harta for sure dah. Pengorbanan harta for sure dah. Dan adakah suami dan bapa ini hanya berkisar tentang mengorbankan harta, membelanjakan harta? Of course tidak. Mestilah tanggungjawab suami dan juga bapa itu lebih lagi daripada itu. Maka surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat 6 dan 7 hari ini Allah menyebutkan satu ayat yang memberi ingatan yang cukup berat kepada para suami dan juga para bapa. Allah menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dari neraka, pelihara diri ahli kalian daripada neraka. Pertama tuan-tuan, ada perintah pelihara diri kalian, anfusakum, daripada neraka. Pertama, selaku satu orang bapa, satu orang suami, satu orang bapa, step satu, kita make sure kita tak masuk neraka. Kita make sure kita tak masuk neraka. Macam mana nak bagi make sure tak masuk neraka? Umumnya yang wajib-wajib buat, yang haram-haram tinggal. Umumnya semayang kena cukup 5 waktu, puasa kena cukup 1 bulan Ramadan, zakat kena bagi bila cukup nisab dan cukup haul, haji kena pergi apabila tiba seruannya, cukup syaratnya. Umumnya begitulah. Macam mana nak masuk syurga? Yang haram kena tinggal. Maka riba jangan ambil, nak cari nafkah daripada jalan yang benar, aurat kena tutup. Umumnya demikian. Perintah nombor 1, wahai orang beriman, Qu anfusakum, kamu jaga diri kamu sendiri dulu. Dan yang kedua tuan-tuan, yang jaga diri kamu sendiri ni bukan setakat suami je buat. Yang jaga diri kamu daripada masuk neraka ni bukan setakat bapa orang saja buat. Isteri pun buat, mak orang pun buat. Bahkan yang bujang pun menjaga diri daripada masuk neraka. Cumanya tuan-tuan, apabila kita mendirikan rumah tangga, menjadi bapa dan juga menjadi suami, maka ada tanggungjawab tambahan. Tanggungjawabnya, Qu anfusakum wa ahlikum, dan juga ahli kalian. Ahli merujuk kepada keluarga kalian. Ahli merujuk kepada keluarga. Ahli bermaksud isteri, ahli bermaksud anak-anak. Dua ini termasuk dalam kategori ahli, isteri dan juga anak-anak. Satu orang suami, selain daripada dia bertanggungjawab untuk menjaga diri dia daripada masuk neraka, dia juga bertanggungjawab untuk menjaga pasangannya dan juga anaknya dari masuk neraka.
Maksudnya tuan-tuan, suami mendirikan rumah tangga mesti dengan kesediaan untuk memimpin keluarga. Rumah tangga didirikan dengan kesediaan seorang suami untuk memimpin keluarga. Keluarga itu bermula dengan isteri. Suami mesti ada kesediaan untuk membimbing isteri. Tuan-tuan, tak boleh lagi satu orang suami, dia satu orang yang menjaga solat, tapi dia tak boleh nak make sure isteri dia menjaga solat. Ataupun dia kata, tak apalah, hang jaga solat hang, aku jaga solat aku, sudah masing-masing lah. Tuan-tuan, tidak ada lagi isu masing-masing jaga solat masing-masing apabila rumah tangga didirikan. Tidak ada lagi keadaan di mana aku jaga aurat aku, engkau jaga aurat engkau. Padahal rumah tangga telah didirikan. Maka kita yang mendirikan rumah tangga, selaku satu orang suami, rumah tangga mesti didirikan dengan kesediaan untuk memimpin ahli kita, untuk memimpin isteri kita yang pertama, dan kemudian nanti memimpin anak-anak kita. Maka kita selaku satu orang bapa, kita selaku satu orang suami yang mendirikan rumah tangga, memilih untuk mendirikan rumah tangga, harta telah kita korbankan untuk keluarga kita, maka yang berikutnya hendaklah kita memastikan ahli keluarga kita tidak dimasukkan dalam neraka. Caranya macam mana? Make sure ahli keluarga kita buat yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Buat yang wajib-wajib macam solat 5 waktu. Maka make sure kita solat 5 waktu, isteri kita pun ada habit, ada kemampuan untuk jaga solat 5 waktu. Anak-anak nanti pun jaga solat 5 waktu. Kita puasa Ramadan penuh, insya-Allah isteri pun kita pastikan jaga puasa Ramadan penuh. Anak-anak pun kita pastikan jaga Ramadan penuh. Maksudnya tuan-tuan, demikian bagaimana tanggungjawab satu orang bapa, tanggungjawab satu orang suami yang mendiri rumah tangga untuk memastikan mereka kesemuanya, dia dan ahli keluarga dia, tidak masuk neraka. Kenapa risau sangat kalau ahli keluarga masuk neraka? Tuan-tuan, soalan tu patutnya tak tanyalah. Namun, in case tuan-tuan perlukan satu sebab, kenapa perlu tak masuk neraka? Soalan tu tak patut ditanya. Namun, kalaulah tuan-tuan perlukan satu sebab, kenapa perlu halang diri tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan untuk masuk neraka, maka saya rasa ini boleh dibacakan kepada tuan-tuan. Ayat bawah. Waquduhan nas wal hijarah. Waquduha. Sesungguhnya bahan-bahan bakarnya, bahan-bahan bakar neraka, nas wal hijarah, adalah manusia dan juga batu-batu. So, tuan-tuan, manusia menjadi bahan bakar neraka. Apa maksud bahan bakar neraka? Tuan-tuan, manusia dibakar dalam neraka, satu hal lah. Lebih teruk lagi apabila manusia itu menjadi bahan bakar neraka. Maksud bahan bakar adalah dia berada di neraka yang bawah, dia dibakar, lalu dia menyemarakkan lagi api. Api yang disemarakkan oleh manusia dan batu ini membakar pula orang yang lain. Tuan-tuan, tuan-tuan tak mahu tuan-tuan yang ayah ini dibakar dalam neraka dalam keadaan bahan bakar yang membakar tuan-tuan adalah anak dan isteri tuan-tuan. Tuan-tuan tak mahu begitu, kan? So, tuan-tuan, kenapa kita perlu jaga diri kita dan ahli keluarga kita pada masuk neraka? Kerana quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dalam neraka ni adalah manusia dan juga batu. Manusia itu boleh jadi anak kita. Manusia itu boleh jadi isteri kita. Maka kita tak mahu masuk neraka, menderita dalam neraka, dalam keadaan yang membakar kita dalam neraka adalah anak kita dan juga isteri kita sendiri. Waquduhun nas wal hijarah. Maka tuan-tuan, sebab itu suami, sebab itu bapa tak boleh berpada pasing urusan menjaga ketidak masuk nerakaan isteri dan suami, isteri dan anak-anak ni kepada surau sahaja, kepada tok imam sahaja, kepada cikgu sekolah sahaja. Tak boleh. Dia mesti masuk dalam minda kesediaan si bapa, si isteri, suami untuk memimpin rumah tangga. Tak cukup dengan tu. Allah memperingatkan lagi. Wa 'alaiha, di atas neraka itu, malaikah, ada malaikat-malaikat. Ghilazun syidad, sangat tegas dan sangat keras. Malaikat-malaikat ni dia tak dengar cakap ayah. Malaikat-malaikat ni tak dengar cakap suami.
suami kita backing ganas terang mana pun, tak boleh mengarah malaikat tegas dan malaikat keras ini. Allah berfirman, alaiha malaikatu ghilazun syidad. Di atas neraka tu ada malaikat yang keras, malaikat yang tegas. La ya'suna Allah. Malaikat yang tegas dan keras ini, mereka tak akan derhaka kepada Allah. Mereka memang sanggup nak lontar anak tuan-tuan dalam neraka. Para malaikat yang tegas dan keras ni memang sanggup untuk lontar isteri tuan-tuan masuk neraka. Dan malaikat yang tegas ini memang sangat sanggup untuk membakar si bapa dan membakar si suami menggunakan isteri dan anak-anaknya. Memang para malaikat ini sampai hati. Ya, mereka memang sampai hati. Kerana ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak akan menderhaka, tak akan rasa teragak-agak nak buat perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka dan buat apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, para malaikat tersebut sanggup untuk membakar tuan-tuan menggunakan isteri dan juga anak tuan-tuan sebagai bahan bakarnya. Mereka akan berkata, ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang ingkar. Tuan-tuan, sekarang lihat bagaimana Allah mengingatkan bahawa malaikat ini memanggil allazina kafaru, orang ingkar. Siapa orang ingkar ini? Orang ingkar ini boleh jadi suami yang muslim. Orang ingkar ini boleh jadi bapa yang muslim yang tidak menjaga ahli keluarga daripada masuk neraka. Ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang ingkar, la ta'tadhirul yaum. Kau tak payah buat alasan lah hari ni. Suami jangan buat alasan lah hari ni. Bapa jangan buat alasan lah hari ni. Hari dibakar dalam neraka menggunakan anak dan juga isteri kita. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian dibalas sesuai dengan apa yang kalian buat dulu. Maka bila kita menjadi suami dan menjadi bapa yang tak ambil kisah pun anak kita pakai apa hari ni, anak kita sembahyang ataupun tidak hari ni, kita tidak ada alasan nak berikan kepada para malaikat ini, nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita tak layak dibakar dalam neraka menggunakan anak dan isteri kita sebagai bahan bakarnya. Maka tuan-tuan, membina rumah tangga ini mestilah dengan mentaliti untuk bersedia memimpin keluarga. Membina rumah tangga untuk lelaki yang nak masuk minang anak orang, bersedialah untuk kesediaan memimpin. Mesti ada kemampuan dan kesediaan untuk memimpin rumah tangga. Mula dengan pimpin diri sendiri sebelum kahwin, kemudian setelah menikah, mendirikan rumah tangga, bersedia untuk memimpin isteri dan kemudian memimpin anak-anak di masa akan datang. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, komen di bawah. Rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk memimpin. Komen di bawah tuan-tuan, rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk memimpin. Komen di bawah tuan-tuan. Kesimpulan hari ini, rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk memimpin. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kesimpulan kita berakhir di sini sahaja. Saya nak ingatkan tuan-tuan bahawa minggu ini kelas tadabbur kita buat pada hari Rabu. Minggu ni kita awalkan kelas tadabbur kita kepada hari Rabu. So jumpa saya pada Rabu akan datang, kelompok awal dan kelompok kemudian daripada surah Al-A'raf, insya-Allah. So, tuan-tuan, rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk memimpin. Program ini percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk memimpin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina